Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah dalam video ni kita akan buat sedikit ulang kaji. Okey, yang kita dah buat dekat kelas tapi tak lengkap, tak habis kan. So kita sambung dalam video ni. Cuma kali ni dalam video ni Ustaz nak ulang daripada awal lah. Okey, daripada awal insyaAllah. Baik, so tanpa membuang masa, semua kita tengok kertas masing-masing ataupun boleh rujuk video ni. Okey, soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan berdasarkan raja 1, tulis nombor dalam angka dan perkataan. Okey, ingat Ustaz kata dekat kelas, angka bermaksud perkataan, angka bermaksud nombor. Okey, perkataan maksudnya huruf. Nombor dan huruf. So tu keyword dia. Okey, angka nombor sahaja. So nombor sahaja. Tengoklah dekat sini kita kira biji dia ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey, antum buat 5 sini. Boleh je conteng, tak ada masalah. Nanti dalam periksa pun boleh je conteng. Okey. Yang ni 1, 2, 3, 4. Ni 4. Ni 1, 2. Ni 2. Ni 1, 2, 3. Ni 3. So yang angka kita dah dapat dah. Okey. 3,245. Okey. So now untuk perkataan antum sebut dengan betul. Okey. Rujuk dia punya rumah nilai tempat ni. Okey. So baru kita boleh eja dengan betul. So now 3 ni 3 apa? 3,000. So tulis sini 3,000. Okey, pastikan sebut betul dulu. InsyaAllah eja pun akan betul. 2 apa? 200. 200. Saya rasa macam besar sangat. Kena kecilkan sebab ruang tak cukup. Ruang kecil. Okey, kecilkan sikit. Okey, 3,000. Okey, 200. Okey, 45. Okey, 45. Okey, siap. Okey, itu perkataan. So sebelum nak eja, sebut dengan betul dulu. Baru insya-Allah kita akan eja dengan betul. Okey, baik. Soalan seterusnya. Isi terpaksa dengan nilai yang betul. Okey, nilai yang betul. Kita tengok sini, ini adalah pola nombor. Okey, kita detect dulu. Dia ke arah kanan ni, ke kanan ni menaik ke menurun. Okey, yang ni 1,302, 1,306, 1,308 maksudnya dia menaik. Okey, kalau menaik maksudnya kalau ke kanan dia akan kena tambah. Okey, kalau dia ke kiri kena tolak. Okey, now nak tahu tambah berapa, tolak berapa? Okey, kita tengok nombor dia daripada depan, angka depan dulu. 1 dengan 1 sama tak? Sama. Okey, tak ada perubahan. 3 dengan 3 sama tak ada perubahan. Sifar dengan sifar sama tak ada perubahan. Yang ada perubahan di hujung sekali nilai tempat sah iaitu 6 dan 8. So kita tengoklah 6 dengan 8 ni. Kalau kita nak tahu dia punya perbezaan dia berapa, kena tolak besar tolak kecil lah kan. Okey, so 8 tolak 6. Dapat berapa? 2. Maksudnya dia lompat ke sini, dia tambah 2. Lompat ke sini dia tambah 2. Ni pun lompat sini tambah 2. Ni lompat sini tambah 2. Okey? Gitu. Okey, so daripada sini 1,302 tambah 2 dia akan jadi 4. So dia salin balik 1,304. Okey? Yang ni pula 6 dah kan. 4 tambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 tambah 2. Okey, 8 tambah 2 letak sini. So buat pengiraan. Okey, 8 tambah 2 10. Ni Ustaz ajar ni supaya antum tak keliru 8 tambah 2 10, sifar dekat atas, sifar kat bawah tambah 1 di atas, 1 tambah sifar 1 3 1. Maksudnya dia jadi 1 3 1 sifar 1,310. Okey? Begitu. Okey, soalan seterusnya. Sebelum tu video ni antum boleh ulang-ulang kalau tak faham. Okey, so maksudnya antum boleh ulang banyak kali. So jangan risaulah. Kalau ustaz laju sangat ke kan, antum boleh ulang balik sebab ni rakaman kan. Okey, nombor 3. Bundarkan nombor di bawah pada ratus terdekat. Ingat dia kata ratus. Ratus ni adalah nombor target kita. Target kita ratus iaitu 6. Ingat bila ratus ni nombor target, okey, sebelah kanan dia iaitu puluh nombor rujukan. Rujuk kita tengok, kita rujuk nombor sebelah ni. Sebelah ni 4 ni dekat Bukit Bundar di bahagian miskin ke kaya? Miskin. So maksudnya bila nombor rujukan ni bahagian miskin, maksudnya yang 6 ni kena tambah sifar lah kan. Kalau lah nombor rujukan ni bahagian kaya,
kat 6 ni kena tambah 1. Okey, so 4, nombor rujukan dia 4. So 6 tambah sifar. Okey, so 6 tambah sifar 6. Dah habis tambah 4 dengan 2 belakang ni jadikan sifar. 1 di hadapan, okey, di depan ni kekalkan. Okey, di sebelah kiri nombor target kekalkan. Tak kisahlah kalau dia 1, 1 lah. Kalau dia ada 2 angka, 3 angka, ikutlah kekalkan. Okey. Baik, so jawapan dia 1600. Okey. Nilai tempat, nyatakan nilai tempat. Nilai tempat ni semua dah tahu dah kan. Kalau hujung sekali ni sah. Okey. Itu je, senang je. Okey, seterusnya nombor 4, jawab soalan di bawah. Cerakinkan mengikut nombor berikut mengikut nilai digit. Okey. Yang A ni nilai digit, yang B ni nilai tempat. Ingat saya kata kalau digit ni dia mesti nombor sahaja. Kalau nilai tempat ni dia ada perkataan, dia nombor dan perkataan. Itu perkataan tu nilai tempat tu lah. Okey, contoh macam ni 4000, 5 ni kita tengok 5 apa? 500, buat digit dia 5 sifar-sifar. 2 ni 20, buat je 2 sifar. Okey, dan 7 ni 7 sahaja. Okey. Boleh tak kalau kita nak terabur-teraburkan dia 500 dekat sini, 20 dekat sini kan? Boleh. Okey, kalau tak keliru boleh je dan tak silap. Jangan antum pergi letak kat sini 50, kat sini 200. Ni salah lah kan? Okey, ni salah. Tapi kalau antum buat kat sini 500, kat sini 20, masih betul. Okey, masih betul. Okey, contoh. Okey, contoh. Okey, nilai tempat 8 dah ada 800. So 2 kat sini kita letak 2000. Okey, 2000. Okey. 800, 5 apa? 5 adalah 50, 10. Okey, 1 adalah 1 sah. Okey, 1 sah. Okey, boleh InsyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, nombor 5. Okey, tambah macam biasa sahaja. 4 tambah 6, 10. Sifar di bawah, tambah 1 di atas. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 9, 18. 8 di bawah, tambah 1 di atas. 1 tambah sifar 1, 1 tambah 8, 9. 9, 3 tambah sifar 3. Dapat jawapan ni, bawa ke sebelah, susun ikut nilai tempat. Ni Ustaz ulang. Yang ni tak apalah, dia bagi 4 angka juga, 4 digit juga kan. Tapi kalau tiba-tiba dia bagi 2 je, 2 digit je. Kalau antum salah salin, salah susun nilai tempat, jawapan pun salah. Ustaz cadangkan antum susun dari belakang. Okey, siapa yang masih keliru, susun dari belakang. Contoh macam ni. Ni 3980 kan. Letak sifar dulu di belakang. Kemudian letak 8. Okey, kemudian 9, kemudian 3. Okey, kalau siapa yang dia dah expert, dia dah tahu ikut nilai tempat semua, just salin balik je 3, 9, 8 sifar. Okey, siapa yang risau, baik untuk langkah selamat, okey, baik susun di belakang. Sifar 8, 9, 3. Okey, yang penting ikut nilai tempat dia lah. Okey, senang. Tambah macam biasa, sifar tambah sifar, 8 tambah 2, 10, tambah 1 di atas, 1 tambah 9, 10. 10 tambah sifar 10. 10 sifar di bawah, tambah 1 di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Okay, Ustaz laju yang sikit sebab dah lambat kan, so antum nak study. So ni 5,000 lah jawapan dia. Okay, selesai. Okay, so next nombor 6, tolak. So okay, satu lagi kat sini dia dah soalan latihan kita ni, dia dah buat bentuk lazim, dia dah tolong susunkan dah. Tapi kalau lah periksa nanti dia kosong, tempat kosong saja kan, antum susun bentuk lazim ikut nilai tempat semua dah cantik, dapat jawapan, jangan padam. Okay, jangan padam bentuk lazim tu. Sebab Ustaz pernah jumpa banyak kali dah dia dah buat bentuk lazim cantik dah apa semua, dah dapat jawapan, dia tulis ruang jawapan kat sini kan, dia tulis jawapan kat sini, jadi bentuk lazim ni semua dia padam. Rugi apa? Rugi markah. Okey, sebab nampak sini ada 2 markah kan. Dapat jawapan 1 markah, buat jalan kira, tunjuk jalan kira 1 markah, dah 2 markah. Tapi kalau dia tak tunjuk jalan kira dia buang, dia padam balik jalan kira dia, dah rugi 1 markah. Okey, so jangan padam. Okey, so now nombor 6 kita tolak macam biasa. 9 tolak 4, 5. 2 tolak 1, 1. 7 tolak sifar 7. 8 tolak sifar 8. Salin balik di atas, ikut dari belakang. Okey, 5, 1, 7, 8. Tolak macam biasa. 5 tolak 3, 2. 1 tolak sifar 1. 7 tolak 6, 1. 8 tolak sifar 8. So ini jawapan akhir dia. Okey, kalau antum biar kat sini saja pun Ustaz terima. Kalau antum buat hashtag ataupun antum buat kat atas ni, kalau ada ruang jawapan dia sediakan kat atas, okey, boleh buat kat atas. Okey,
Habis. Now, nombor 7. Okey, tambah dan tolak ni operasi operasi bergabung lah. Okey, operasi bergabung. Operasi bercampur. Sebab apa? Ada dua jenis operasi, tambah dan tolak. Okey. Baik, so tambah dulu. 2 tambah 2 4, 1 tambah sifar 1, 4 tambah 3 7, 6 tambah 1 7. Salin balik di atas, mula dari belakang. 4 1 7 7. Okey, now tambah macam biasa. 4 tambah 7 11, tambah 1 di atas. 1 tambah 1 2, 2 tambah 4 6. Okay, now 7 tambah 2 9, 7 tambah sifar 7. Okay, tulis balik jawapan dia di atas ni Okay, siap. Okay, ingat jangan padam betul lazim. Seterusnya nombor 8, darab. Okay, darab macam biasa. 9 darab 4 sama dengan 36. Okay, tambah 3 di atas, 6 di bawah. Sifar darab 4, sifar tambah 3. Oh, saya kena buat ni supaya antum tahu semua kena darab dengan 4. Okay, sifar darab 4, sifar tambah 3 3. Okey, seterusnya 3 darab 4 12. Okey, 12 tambah 1 di atas. Okey, 2 di bawah. Okey, now 2 darab 4 8 tambah 1 di atas iaitu 9. Okey, jawapan dia 9236. Okey, now seterusnya bahagi. Okey, 2 darab berapa dapat 4? 2 darab 2 dapat 4. Tolak, habis. Kemudian sebelah 4 ni antum boleh turunkan atau antum nak buat yang sebelah ke sebelah tu. Ingat tak Ustaz ajar buat sebelah-sebelah tu kan? Pun boleh kalau ada baki lah. Okay. Now 2 darab 2 sama dengan 4 juga. Tolak, habis. Ni buat Ustaz buat style ke sebelah bukan ke bawah kan? Boleh je, mana-mana pun boleh So now 2 darab berapa dapat 8? 2 darab 4. Okay, 2 darab 4 dapat 8. Tolak, habis. 2 darab apa dapat 2, 2 darab 1 dapat 2, tolak, habis. So jawapan dia 2241. Okey, sama juga untuk lazim bahagi ni pun jalan kira bahagi ni pun jangan padam. Okey, jangan padam. Okey. Now, bawah nombor 10. Okey, berdasarkan darjah 2, selesaikan dan tulis jawapan dalam bentuk termudah. Termudah ni maksudnya dia nak kecilkan pecahan tu. Okey. So sebelum tu kita tengok sini. Ni 1/2 ni 1 kan 1. Lepas tu dia ada 2 bahagian kan. So 1/2. Tambah kat sini berapa ni? 1/6 ni 1. Lepas tu dia ada 6 kotak kan. 1 2 3 4 5 6. So 1/6 lah. Sama dengan antum tengok sini. Ni ada berapa semua ni? 4 kan. Jadi 4/6. Sekejap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. So now 4/6 kita nak kecilkan. Okey, kan Ustaz kata dah kalau tengok atas dengan bawah tu kita nak kecilkan. Tengok atas dengan bawah ni dalam sifir berapa, jawapan dia ada nombor atas, ada nombor bawah. Okey. So dalam sifir 2 kan, dalam sifir 2 ada jawapan dia 4, dalam sifir 2 juga ada jawapan dia 6. So dua-dua ni kena bahagi dengan 2. Ni bahagi 2, 4 bahagi 2, 6 bahagi 2. Okey. So 4 bahagi 2 berapa? 4 bahagi 2 2 lah. 6 bahagi 2 3. So selesai 2/3. Okey. Boleh InsyaAllah. Okey. Yang ni kita tengok gambar rajah, tapi Ustaz ajar antum kalau Ustaz dah ajar sebelum ni sebenarnya nak ulang balik. Okey, tengok penyebut dia 2, penyebut kan bawah kan. 2 dengan 6, mana kecil? 2 kecil. So kalau 2 kecil, 2 ni boleh tak jadi 6? Boleh, dia jadi 6 dia kena darab dengan 3. So dia darab 3 sini, dia pun darab 3 lah. Okey. So darab 3, dia akan jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Nampak tak? Okey, 3 tambah 1 sama dengan 4. So itu cara nak buat pecahan lah. Okey, cara sebenar untuk buat operasi tambah pecahan. Tambah atau tolak lah, penyebut mesti sama. Tapi yang ni dia dah bagi gambar rajah, so ikut gambar rajah je lah. Okay. Now seterusnya nombor 11. Selesaikan dan tulis jawapan anda dalam bentuk termudah. Sama macam tadi. Okay, kena tolak. Tengok dulu bawah dia, dah sama ke belum? Untuk tolak tolak dan tambah kena pastikan penyebut dia sama. Okay, now dalam kes ni dia dah sama. So tolak terus 3, tolak 1 sama dengan 2. Bawah dia 4, kekalkan. Okay, now 2/4 boleh kecilkan ke tak? Yes, boleh. Tengok dalam sifir berapa, ada 2 dan 4 dalam sifir 2. Okay, dalam sifir 2. So 2 kita bahagikan dengan 2.
4 pun kita bahagikan dengan 2. So dapat jawapan apa? 2 bagi 2 sama dengan 1. 4 bagi 2 sama dengan 2. So ingat bila bentuk termudah ni dia mesti nak kecilkan nombor. Nampak? Daripada 2 dia jadi 1. Daripada 4 dia jadi 2. Nampak? Okay, dia kecilkan pecahan. Okey, seterusnya nombor 12. Nombor 12, bandingkan. Tulis perkataan lebih daripada atau kurang daripada. So kita tengok sini lah. Okay, ini dia punya digit dia sama, 56 16. Ada 2 digit selepas titik perpuluhan. So kita boleh tahulah 56 mesti 56 lagi besar daripada 16. Tapi ini bukan 56 ini 56. Yang ni 16. Okay, baik. So yang ni mesti dia lebih besar kan? Lebih besar. Lebih daripada. Lebih daripada. Okay, kat sini maksudnya cara baca dia adalah 0.56 lebih daripada 0.16. Itu cara baca dia. Okay, now 0.3 dengan 0.35. Okay, so senang je sebenarnya. 0.3 yang ni dia di sebelah titik perpuluhan dia ada 3. Yang ni pun sama juga 3. Tapi belakang dia tak ada apa-apa. So dia jadi sifar lah. Dia ada sifar kat situ. So 0.3 sifar dengan 0.35 mana lagi besar? 35 lagi besar. So 0.3 sifar ni lebih kecil ataupun kita kata kurang daripada. So sini tulis kurang daripada. Okay, so now 0.3 sifar kurang daripada 0.35. Okay, itu cara baca dia. Okay, nombor 13. Darjah 3 menunjukkan satu botol berisi 0.6 liter air mineral. Okay, satu botol lagi berisi 0.25 liter air mineral. Okay, so 0.6 liter ni lebih besar berbanding 0.25 liter lah. Okay, now kira jumlah isi padu kedua-dua botol air mineral itu dalam liter. So dua-dua ni dalam liter dah. So just tambah macam biasa. Okay, jumlah ni ada 2 sama ada darab atau tambah saja. So ni kita kena tambah lah. Dalam kes ni kena tambah. So tambah, ingat tambah perpuluhan, pastikan ikut dia punya titik perpuluhan tu, susun dia kan. Okay, ni 0.6. 0.25 macam mana? 0.25. Perpuluhan tu letak dulu, susun bagi sama. Sebelah kiri titik perpuluhan ada sifar, sebelah kanan dia ada 2, sebelah kanan dia lagi ada 5. Macam tu. Okay, so maksudnya dekat atas 5 ni tak ada apa, letak sifar. Okay, so now tambah macam biasa. Sifar tambah 5, 5. 6 tambah 2, 8. Titik perpuluhan bagi sama. Sifar tambah sifar, sifar. Liter, lupa. Jangan lupa liter. So unit dia liter. Okay, selesai. Okay, bahagian B. Selesaikan soalan di bawah. Kenal pasti anu. Tulis ayat matematik. Okay, kenal pasti anu ni maksud kita nak tahu apa yang nilai yang belum diketahui lagi. Okay, so kita pun dah belajarkan kat kelas. Kita ulang balik. Baik. So kenal pasti anu. Tulis ayat matematik. Now Shanti membeli 90 biji telur. Dia membeli beberapa biji telur lagi. Okay, jumlah telur yang dibeli ialah 105. Okay, ini benda yang tak tahu lagi. Dia kata apa? Dia membeli beberapa biji telur lagi. Beberapa tu berapa? Kan? So tak tahu lagi. Ambil balik ayat yang ni. Senang. Okay, antum salin balik ayat yang ni. Okay, tulis. Anu adalah beberapa. Ini Ustaz ajar paling mudah lah kan. Paling mudah sekali. Beberapa biji telur lagi. Okay, so ayat matematik dia anu ni mesti tempat kosong kan. So maksudnya ke sini mula Shanti membeli 90 biji telur. 90 biji telur. Kemudian dia membeli lagi, maksudnya telur yang dia dah beli tu akan bertambah banyak kan. 105 nampak bertambah banyak. So bila tambah banyak mesti dia tambah. Okay, so beberapa biji telur lagi. Anu, tempat kosong, tak tahu. So antum buat tempat kosong. Okay, sama dengan total dia semua ada 105 biji. Okay. Okay, yang ni antum nak kena kira ke? Tak perlu pun. Ya, dia tak nak tahu jawapan pun. Dia nak antum buat ayat matematik sahaja. Okay. Baik, seterusnya. Okay, ada berapa biji mangga di dalam bakul? Okay, ni sama juga. Ada beberapa ni kan. Beberapa biji mangga di dalam bakul. Okay. Okay, now so kita tulis dulu anu dia kan. Okay, beberapa biji mangga di dalam bakul. Okay,
Kalau bahasa yang lebih tinggi, bahasa yang lebih tinggi, kita tulis je bilangan bakul sebelum dimakan. Bilangan bakul, bilangan mangga dalam bakul sebelum dimakan kan. So itu bahasa lebih tinggi, tapi untuk mudahkan tu copy balik je ayat dalam teks ni. Okey. Baik. So ayat matematiknya apa? First kali dia mula dengan beberapa. Maksudnya dia mula dengan tempat kosong dululah kan. Kemudian 4 biji telah dimakan, baki. Ni telah dimakan, ni satu keyword dia. Hint dia, clue dia. Yang kedua clue dia adalah baki. Maksudnya operasi apa nak buat ni? Tolak ke tambah? Kan? So jawapan dia telah dimakan. Kalau dimakan, benda tu dah berkurang. Bila berkurang kena tolak lah. Okay, buat tolak. Ataupun perkataan baki ni pun dah tahu dia kena tolak. Okay, dia kena tolak. Okay, tolak berapa? 4 biji telah dimakan. Tolak 4 lah. Okay, sama dengan, so baki mangga yang belum dimakan ialah 14 biji. So ada 14 biji lagi. Okay, so itu dia punya cara buat ayat matematik. Okay, baik, selesai. Now B, selesaikan masalah berikut. Hakim memancing Sifa pelan 95 kg udang galah. Suresh memancing Sifa pelan 55 kg udang galah. Berapakah beza? Sama juga, nampak kata beza. Okay, jisim udang galah mereka. First, lengkapkan dulu ayat yang nombor 1 ni. Hakim memancing Sifa perpuluhan 95 kg udang galah dan Suresh memancing Sifa perpuluhan 55 kg udang galah. Okay, ayat matematik dia. Dia tanya beza. Beza tolak tadi kan. So bila kita beza, tolak mesti nombor besar tolak nombor kecil. So ayat matematik dia akan jadi nombor besarnya Sifa perpuluhan 95 tolak Sifa perpuluhan 55. Okay. So ini ayat matematik dia. Sama dengan tempat kosong. Tak payah kira lagi. Okay. Sebab dia tak bagi tahu pun dalam teks ni, dalam ayat pembacaan dia tak bagi tahu berapa jawapan dia. Dekat bawah ni kira. Barulah antum buat bentuk lazim, barulah tahu jawapan dia berapa. Okay. Sifa perpuluhan 95 tolak Sifa perpuluhan 55. Okay. So 5 tolak 5. Okay. 5 tolak 5 Sifa 9 tolak 5 4. Okay. So titik puluhan bagi sama, tersusun sama, satu baris, okay, satu lajur, dan Sifa tolak Sifa. Okay. So yang ni tulis unit dia kilogram lah kan. Tadi kat atas ni kilogram, ni pun kilogram. So ini jawapan dia. Perlu ke tulis dekat atas ni? Tak payah. Okay, tak payah. Biar je macam tu. Okay, biar je macam ni. Okay. Beza jisim udang galah mereka ialah, ini dia jawapan dia, tulis dekat sini kan. Sifa perpuluhan 4 Sifa. Okay. Baik, seterusnya C. Raja 4 menunjukkan gambar satu kotak klip kertas. Okay. Bina cerita berdasarkan gambar dan ayat matematik yang diberikan. So dia suruh bina cerita. Bina cerita berdasarkan, ada klip kertas, lepas tu ada 5 darab 100. Okay, sama dengan 500. Tapi dia bukan suruh buat karangan tau. Antum jangan buat panjang-panjang sangat. Tengok markah dia ada 2 markah je kan, bukannya 10 markah pun. Okay, so kita buat cerita. Dia bebas, yang ni bebas, tapi biarlah logik berdasarkan ayat matematik yang diberikan dan juga gambar yang diberikan. Okay. So now, contoh Ustaz buat ayat Ustaz lah. Okay, baik. So Ustaz buat ayat Ustaz. Dia ada 100. Okay. Dalam satu kotak, okay, dalam satu, kalau buat ayat maksudnya antum kena, kalau buat cerita lah, cerita antum jangan tulis nombor, tulis perkataan. Satu tulis satu, S-A-T-U, jangan buat nombor okay, dalam satu kotak, dalam satu kotak klip kertas ada 100 keping. Nampak dia buat tu, 100 keping klip kertas. Okay, klip kertas. Okay, kemudian dia dah buat sini. Ini maklumat awal ni, yang ni tau. Maklumat ayat pertama ni kita baru buat maklumat, maksudnya kita bagi tahu dalam satu kotak ni ada 100 keping. Okay, ni ayat dia yang pertama. Okay, ayat yang kedua,
Okey, contohnya situasinya apa? Katalah antum membeli 5 kotak ataupun belilah, bagi satu nama. Contoh katalah siapa? Abu lah. Okey, Abu beli, buat ayat yang mudah-mudah je. Kita bukan bahasa Melayu, kita kan subjek bahasa Melayu. Okey, so buat ayat yang simple-simple. Abu beli 5 kotak. 5 kotak. Abu beli 5 kotak. Okey, jumlah semua. Jumlah kan tambah kan ataupun darab kan. Jumlah klip kertas Abu ialah, jumlah klip kertas Abu ialah kan, Abu beli 5 kotak. So 5 darab 100 jadi ialah 500 keping. Siap. Itu saja. So daripada ayat ni kita tahu dah. Okey, operasinya darab, dia bertambah. So buat situasi, dalam satu kotak klip kertas ada 100 keping klip kertas. Abu beli 5 kotak. Abu beli 5 kotak ataupun Abu ada 5 kotak. 5 kotak lah, 5 kotak klip kertas. So jumlah klip kertas Abu ialah 500 keping klip kertas, ataupun jumlah klip kertas Abu ialah 500 ataupun sebanyak 500. Boleh je, mana je. Okay, ayat simple je, senang-senang. Siapa hari tu Ustaz nampak dalam kelas? Dia buat ayat macam buat subjek bahasa Melayu tu panjang. Cerita apa? Memang seronok kan bercerita kan. Pada suatu hari burung-burung kicauan, matahari terbit, semua bagai cantik apa semua indahnya. Tak payah. Okey, tak payah. Okey. Baik, seterusnya nombor 15. Selesaikan soalan berikut. Jadual 1 di bawah menunjukkan harga sebuah kamera dan sebuah beg tangan. Harga dia, kamera ni RM1,986. Wow. Okey, beg tangan pula lebih. Nampak? Lebih ni maksudnya kena tambah. Lebih RM275 daripada harga kamera. Maksudnya dari sini dia kena tambah 200. Tambah RM tambah RM 275. Dapatlah harga beg. Okey, dapatlah harga beg. Okey, now. Tak apa, kita jangan buat lagi. Kita tengok dulu soalan ni. Berapakah harga beg tangan tersebut? Yang ni. Dia tanya berapa harga beg tangan. So, antum kena selesaikan yang ni lah. Okey, ataupun ayat penuh dia lah, semualah kan. Selesaikan ni maksud dia sini. Okey, lebih maksudnya kena tambah. Kalau kata kurang, kena tolak. So, harga kamera tadi RM RM1,986. Okey, tambah. Okey, RM 275. Okey, tambah macam biasa je. Okey, 6 tambah 5, 11. Di atas 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7. 9 tambah 7, 16. Okey, 16. Okey, kemudian 1 tambah 9, 10. 10 tambah 2, 12. Okey, kemudian 1 tambah 1, 2. So, inilah dia jumlah dia. Maksudnya harga beg tangan tersebut adalah RM2,261. Nanti antum belilah dekat mak ayah. Bukan mak ayah. Ayah tak payah. Ayah tak pakai handbag ni. Beli kat mak ayah. RM2,261 sahaja. Tulis di belakang tu je kan. Okey. Baik. So, now. Berapakah jumlah harga kamera dan jumlah harga kamera. First, jumlah. Kena tambah. Dia tanya harga kamera dan beg tangan. Maksudnya dua-dua kena tambah. Okey, tambah. So kamera tadi RM RM1,986 tambah harga beg tadi berapa? RM2,261. Ini kalau antum dah expert, antum susun dari depan je. Tapi kalau antum masa keliru, ragu-ragu, susun daripada belakang, ikut nilai tempat dia. Baik, now. So, kita tambah macam biasa. 6 tambah 1, 7. 8 tambah 6, 14. Okey, tambah 1 di atas. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 2, 12. 1 di atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. So, kalau beli dua-dua ni, harga dia RM4,247. Okey. Baik, now bawah ni nyatakan mata wang bagi negara berikut. Arab Saudi, okey, rial. Okey, rial. Singapore dolar, okey, dolar. Perlu tak tulis Singapore dolar Singapore ke? Tak kisah. Saya tak payah tulis Singapore dolar pun tak apa. Dia just nak dolar saja. Arab Saudi rial saja. Okey. So, tengok dekat mana rujuk buku teks jilid 2. Okey, ni contohnya. Tadi mana Arab Saudi? Okey, mana dia? Mana Arab Saudi? Dong, peso, Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, Myanmar. Bawah ni ke? Bawah ni. Okey.
Oh, Ustaz salah je. Rial Rial, R-I-Y-A-L. Kemudian dia tanya tadi Singapore dolar lah kan. Singapore dolar ni. Singapura ni dolar. Okey. Okey, sebetulkan tadi Rial, R-I-Y-A-L, R-I-Y-A-L. Okey, tapi kalau antum salah eja pun tak apalah kan, sebab ni bukan subjek bahasa Melayu. Yang penting sebut betul okey lah. Kalau subjek bahasa Melayu kena eja dengan betul-betul. Okey. Baik, seterusnya kalau kata antum nak study, tengok buku teks muka surat yang tadi tu lah. Okey, muka surat 14 ni jilid 2. Okey. Kemudian okey, so tak tahulah masuk yang mana satu kan. Dia tanya yang mana. Okey, yang ni kena hafal je lah. Okey, Filipin peso kan. Dolar ada banyak. Apa lagi dolar ni? Brunei pun dolar, Singapura pun dolar kan. Bawah ni US pun, Amerika Syarikat pun dolar kan. Australia pun dolar. Okey, Great Britain ataupun ni Great Britain ni dekat ni lah, dekat British lah kan, dekat bahagian London sana apa semua kan. England kan. England pakai pound Okey. Jepun yen. Okey, baik. Now, seterusnya. Okey, selesaikan masalah yang berikut. Okey, seorang peniaga telah menjual 5 helai baju sejuk. Okey, setiap helai berharga RM1,209. Berapa hasil jumlah jualannya? Dia jual berapa? Dia dah jual 5. Okey, dia dah jual 5. So, maksudnya yang ni kena darab dengan 5. Okey, darab 5. Tapi tak perlu. Tengok dulu apa soalan dia nak. Okey, dia just suruh lengkapkan dulu ayat ni. Diberi seorang peniaga menjual. Diberi tu maksudnya diberi situasi di atas lah. Okey. Seorang peniaga menjual berapa helai? 5 helai baju sejuk. Setiap helai berharga RM, jangan tinggal RM, RM1,209. Okey. Ayat matematik dia. Yang ni kena buat apa? Darab, nampak Ustaz dah buat atas tu kan? Darab kan? Okey. So darablah RM RM1,209 darab 5 sama dengan, biarlah tempat kosong. Okey. Now, kira. Bawah ni baru antum kira. Okey, kira. Ni macam tadi tu lah kan. RM1,209 darab 5. Okey. 9 darab 5, 45. 4 di atas, 5 di bawah. Sifar darab 5, sifar. Tambah 4 jadi 4. Ustaz kena buat anak panah juga, takut antum keliru. Okey, ni semua kena darab dengan 5. Okey, semua kena darab dengan 5. Okey. 2 darab 5, 10. Sifar di bawah tambah 1 di atas. Okey, now 1 darab 5. 5 tambah 1 jadi 6. Okey. So jawapan dia ni saja. Okey, ni saja. Jawapan dia nampak kata jumlah jualan peniaga itu ialah so tulis dekat bawah ni RM. Okey, RM6,045. Okey. Selesai. Habis. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. InsyaAllah selesai. Okey, so saya harap anda dapat buat dengan baik. InsyaAllah. Ingat apa yang kita dah belajar. Fokus. Okey, jangan tengok kawan. Jangan bersemang kawan. Jangan berinteraksi dengan kawan. Sebab benda tu semua akan buatkan antum hilang fokus. Okey, so fokus saja. Ingat balik apa yang kita dah belajar dalam kelas. InsyaAllah. Okey, so saya doakan semoga antum berjaya. Jawab dengan tenang. Dan dapat markah yang tinggi. InsyaAllah. Kalau boleh perfect lah kan. 100% insyaAllah. Amin. Okey, insyaAllah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.